Assalamualaikum guys, what up? Kembali lagi di channel Afi Nak Ayam. Jadi untuk video kali ni lain sikit. Kita tak main game Roblox, tapi kita akan main salah satu barang Kamen Rider, iaitu belt Kamen Rider lah. Nak tahu apa Kamen Rider dia? Ni rasanya korang tahu kot, sebab dulu dekat Astro Cheer adalah banyak keluar, iaitu Kamen Rider Wizard. Kamen Rider Wizard. Jadi kita tengok daripada dia punya orang panggil apa, strap tali dia. Ni dia strap dia. Sekejap fokus je. Nampak. Okay, ni ada untuk R right, ni L untuk left. Macam ni lah lebih kurang. Simple but nice. Okay, kita tengok lah untuk dia punya buckle dia, belt. Okay, seperti yang kau tahulah. Sekejap, kat sini dia menggunakan 3 bateri AAA. 3 AAA bateri. Ini saya dapat nampak ni macam dah turun kan. Ni saya dapat dekat JJJ dengan harga RM20. RM20 guys. Okay, so tanpa melengahkan masa, jom kita main. Lupa je. Sebelum tu saya video ni mungkin akan pendek je, sebab saya nak main satu cincin je. Saya nak main satu cincin je, sebab saya satu cincin je guys. Ini dia adalah cincin flame. Saya dapat kat JJ dengan harga, tak ingat lah guys, dah lama saya beli ni. Okay lah, jom lah. Kita on dulu. Butang on dekat sini, speaker dekat sini. Okay, jom. Okay, sebelum tu saya nak dengar kau dia punya ni. Okay. Ini kalau korang scan kan, nampak tak jadi apa-apa tau. Okay, tapi tak apalah. Jom lah. Okay, kita head play ascension. Henshin. Itu je lah guys. Itu je lah. Sebab tu je cincin saya ada. Kalau cincin lain tak tahulah saya bila saya nak beli ya. Aduh, mungkin lambat lagi kot. Tak apalah, layan je lah. Okay, tu je lah yang saya nak main, sebab saya satu cincin je. Saya ada lagi item, lagi satu item wizard, iaitu super form dia, iaitu All Dragon. Kalau korang nak tengok, korang komen lah kat bawah. Nanti saya review. Tapi saya ikut review pun saya tak tahu, mungkin saya main sekali dengan belt wizard kot. Okay, tengoklah macam mana. Kalau korang nak tengok, komen, sila komen. Okay, itu sajalah untuk video kali ni. Bye bye.